Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pandan Kuning. Bertemu lagi pada episod kali ini, geng. Baik, geng, ini aku nak tukar satu set rantai. Kita guna rantai O-ring pada motor SC 135SC V6 V6 kali ini kita buat tutorial cara pemasangan dia. Okey, nanti korang, sebelum tu korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe untuk tekan butang loceng notification ni supaya korang semua tidak ketinggalan video yang aku upload video pada setiap pada next video. Bila korang dah tekan butang locengnya, korang akan tahulah video yang akan masuk. Okey, geng, teruskan menonton. Nanti aku tunjukkan kepada korang set apa yang aku gunakan. Okey, alright, stay tune. Ok, geng, ni rantai aku menggunakan Yamaha Indonesia. Ok, ini adalah Indonesia Yamaha. Ok, O-ring ok, kali ni aku pasang 415 itu 132L O-ring Yamaha Indonesia. Ini adalah rantai dia. Nanti kita buka. Kemudian sprocket belakang dia ini aku gunakan AJ Racing AJ Racing 36T belakang ini adalah sprocket O-ring ini adalah ori daripada AJ sprocket belakang. Kemudian sprocket depan dia okey, AJ juga, AJ Racing juga. Okey, aku gunakan size 15 size 15. Pastikan sama 415 juga Okey, set semua 415. Kita tak gunakan part kita tak gunakan size yang besar. Ini 415 size kecil. Okey, yang lama kita tengok, geng, yang lama besar 426. Yang lama kita guna yang saiz besar 426, 428 nya. Rasa 40 saiz besar. Sebenarnya aku guna saiz besar. So sprocket dia pun dah rosak Sprocket dah rosak. Okey, depan nanti kita buka pun rosak juga. Dia nak tahu rosak dia semua tu, kita akan gantikan semua. Okey, satu lagi tip kalau korang guna motor 150cc ke bawah, better korang gunakan saiz 415 Yang saiz besar sebenarnya ni tak berapa sesuai pada motor 150cc ke bawah. Dan sebenarnya saiz yang besar ni 426 ni dia sesuai bagi motor yang berkuasa 150 ke atas. Macam Waisuku Waisuku pun bolehlah pakai, tapi Waisuku pun 150 dia tahap dia selok juga pakai yang saiz 415. Dia sebenarnya dia khas untuk motor besar je, kuasa tinggi, sisi yang tinggi saja. Okey, kita akan buka, kita akan pasang. Okey, alright. Okey, kita buka rantai dulu, Kita buka rantai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini adalah rantai dia. Bersaiz kecil 415. Okey, ini rantai. Kemudian okey, ini dia punya yang belakang. Okey, 415 saiz 36 Dan okey, yang depan sprocket depan dah khas Rezek kalau korang tengok ini Rezek, khas untuk Rezek Ajin. Okey, peralatan yang aku gunakan ni seperti mana yang korang wajib sebelum aku terlupa, geng. Okey, peralatan ini adalah penting Ini adalah untuk pembuka rantai. Untuk kita buang rantai, takut dia rantai
Motor LC ni dia pendek. Ada bukan wire suku bukan wire suku, dia panjang. So ini kan ada berlebihan, kita akan potong nanti. Tu penting tools ini alat pemotongan rantai. Kemudian spanner bob size 8 kita nak buka ni nanti. Dalam tu, sepoket dalam size 8. Ni. Ada dua je, yang pendek dan yang panjang. Okey. Alright, kita buka dulu belakang. Tengok geng, dia punya sprocket semua dah tipis dan bengkok dan patah dan patah di situ tu dia. Ini memang teruk so kena tukar. Spanner 14. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Lama size 36. So yang baru kita menggunakan size 36 juga 36. Buka depan pula geng. Keladak yang belum mencuci lagi geng. Okey, ada satu skru kita buka. Kemudian ni ada o-ring dia. O-ring. Ni pun ada o-ring. O-ring. O-ring dia geng. O-ring nama dia. Dia punya shape. Okey, ni rantai lama kita buat keluar. Okey. Tu. Okey. Ada apa? Dia. Tengok. Ini pun rosak. Karat dan bengkok di situ. Memang tak ada ni. Okay. Ni pun saiz sama saiz 15. Saiz 15. Ada plastik ini. Tu dia. Ini cuci kan. Cuci sikit kan. Kita tak ada minyak. Sekarang kita minyak kita sedia nanti. Okey, kita cuci. Boleh. Mana? Okey, cuci sikit. Bagi dengan lagi. Ini pun antara penyumbang motor berat. Ada geram-geram dia. Ini kita bersihkan sikit lah. So spray tak ada. Ini pun kita dah bersihkan. Okey, kita masuk.
pasang, kita masukkan rantai. Nampak tak geng? Banyak lebih tu. So kita akan potong. Kita akan potong sini kan ya. Potong, tarik. Ha tu, seal dia jatuh macam ni. Okay, kita masuk dia punya ni. Bismillah. Okay, nampak gendut, nanti kita tarik belakang. Masuk nut. Okay, dan kita klipkan dengan ni pin dia. Okay, just clip. Bismillah. Okay, macam itu just macam tu. So kita tegang rantai. Alright.